Hai, hari ni 7 hari bulan Oktober 2025. Aku nak buat vlog. Aku balik Bunta daripada Kuala Lumpur International Airport to Penang Airport. Aku saja je lah hari tu aku nak riki-riki tiket bas. Lepas aku tengok-tengok tiket bas biasalah memang akan murah lah. Lepas tu tiket kapal terbang murah juga. Dapat 20 kg baggage dengan 7 kg hand carry. So aku decide untuk purchase. And kawan aku hantar MRT and then tukar ke LIA Transit. Lepas tukar ke LIA Transit, kita akan terus ke LIA 1. Let's go. Okay, ni barang aku. Ni untuk cabin check-in. Ni untuk hand carry. Dan ni untuk barang aku punya personal. Lalu ni ada tab sebagainya, dompet, macam tu. Okay, sambungan. Sekarang saya dah berada di dalam kereta Farah. Farah hantar saya pulang bersama Silo Gajah. Farah angkat-angkat, dia kata ni 10 kilo tak sampai. Tapi aku rasa dia berat. Okay, so let's go ke MRT UPM. Oh, by the way, tadi kan kita orang keluar dah. Kita dah keluar dah tadi. So aku ada one day pass lagi. So masih boleh digunakan ke Putrajaya Central. Okay, thank you Farah. Farah dah hantarkan aku. So kita akan pergi ke MRT UPM. Dah sampai dah. Oh, dah sampai dah MRT je. Bye, hati-hati. Kau tu yang hati-hati. Okay. Bye. Never try this before. Okay, sekarang dekat MRT UPM. Dah sampai. So kita akan terus ke Putrajaya Central, the last checkpoint. Aku tak tahu sebenarnya last operation time, but it's okay, let's go. Okay, dah sampai Putrajaya Central. Sebenarnya aku tak pernah sampai sini. Aku tak pernah pergi ke LIA sendiri. Update, alhamdulillah, tiba-tiba saya patutnya pergi departure tingkat 5, tapi saya pergi tingkat 3. Saya tahu ada Zoom before dia baru sampai. Meremang ulu rumah aku. Masa aku sampai, dia orang dah naik bas. So tak sempat nak jumpa. Tak, dia macam kebetulan. So marilah kita ke laluan asal untuk ke departure. Nak pergi check in. Dah sekali pula. Kembali ke tempat asal. Kita nak naik flight. Saya dah berjaya check in. This is my boarding pass. Tengok ni. Sekejap, aku betul balikkan. Ni boarding pass aku. Tengok ni, nama dia Janatul je. Middle name aku tak ada. So aku anggap dia biasa je lah. Tagging ni nanti aku lekatkan. Okay, aku punya kamera depan dah teruk sangat. Aku perlu cabut tempered glass ni supaya aku dapat view dengan lebih baik. Sekejap Yes, jangan beli tempered glass yang kamera dia ditutup sekali tau. This is me after remove my tempered glass. Terang benderang, tapi tak ada ni lah, tak ada cover. Kena jaga elok-elok. Hai, saya baru bangun tidur. Saya baru settle check-in bag. And yang tadi saya cakap ada problem sebab nama saya Janatul je tu kan. Dia cakap tak apa, asalkan binti Yusri. Maksudnya middle name Izzati tu tak ada, tak apa, okay. Tapi dekat sini dia ada je nama, nampak tak?
Ada je nama Izzati tu. Aku nak pergi cari surau jap. Boarding 645. Sorry tau, aku first time. Aku tak rakam aku check in. Aku tak rakam aku buat benda-benda yang aku tak pernah. Sebab aku takut aku jadi kelam kabut and tersalah buat ke apa kan. Later aku tak rakam. So semua dah settle. Aku beli kat third party. So dia murah sikit and banyak sikit cekalan. Aku dapat 20 kg check in bag. Waktu tak aku check in, bag aku berapa je? 8.18 kilo. Aku ada 11 kilogram tak guna. Sekejap, mana ni surau? Hai. Saya baru lepas solat subuh. Sekarang pukul 6.05 something. Then ya, dah ramai manusia kat sini. Boarding pukul 6.45. So kita relax-relax dulu. Cari tempat nak duduk je, nak tenang-tenang sebab nak makan. Aku ada lagi satu kari lipat IKEA aku beli tadi. Muka aku tengah bogel sekarang, tak sempat nak buat apa sebab surau dia kecil. Lepas tu kan semua orang nak solat dalam masa yang sama tau. Aku nak keluar pun tak boleh. Aku kena terbang tadi sebab sini. Pintu tak buka lagi. Aku yang 7.30 tu. Tadi aku buat scan muka tu. Aku nak tengok lah muka aku lepas ke tidak. Kalau lepas, memang mantap. Jom kita tengok. Tadi sekejap nak scan bag. Dan wah, guna muka je aku boleh. Tak payah guna boarding pass. Okay, aku dah masuk gate. Aku nak pergi B1B. B1 something. Okay. Aku tak rakam betul-betul tadi yang part aku scan muka tu. Sebab aku tak tahu macam mana. Punya pintu B1. Belok kiri dah sampai B1. Tu. Aku Firefly. Boarding. Selamat pagi. Oh, ada tu baggage punya. Kasih. Naik shuttle. Sorry. Dah settle. Boarding. First time nak naik. Hi. Evening. Terima kasih. Okay. 14.3. Transportasi bersama anda dan siap bersimpan di ruang penempatan atas. Sila pastikan ia dalam bagasi pribadi anda dan letakkan di bawah. Pastikan tiada halangan di memandang pasal ini. Terima kasih. Selamat ladies and gentlemen. Information this flight number is FY 2955. Cantik dah nanti kan kalau kita orang terbang sebab baru nak pagi. Excited. Our stage into overhead compartments. Semalam harus kami place on the stage in front of you. So macam mobil sama. Usage of drawback is regulated fast. Nak tengok gate dah tutup tu. Kalau dah tutup, sebelah row ni tak ada orang dua. Mantap. Okay, this is my first time flight seorang. Tak pernah aku terfikir aku boleh naik flight seorang.
challenging. Tapi okey je. Cuma dia sakit mata sikit. Firefly Nuna Mori. Firefly ni dia anak company Mars kot. Sebab aku sebelah batik. Macam gini batik. Suka gini batik. These trips to the exit. Escape lines are located at our doors. Left route will belong to the forward and window exit. Please take note of the exit nearest to you. Dah sampai. Bye, thank you. Bye bye. Bye. Kita baru landed dekat Penang. Kakak aku baru dekat Batu Kawan aku tengok location dia. So tak apa, kita nak pergi lunch dekat di domestic street. Wow. Nampak punya bagus.